Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norana Humaira binti Khairuddin dari Desa Keris TV PSS akan membuat liputan secara langsung dan temu bual sepanjang program Majlis Sambutan Hari Guru. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang berusaha Puan Rahayu binti Mawati, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Krubong. Selamat Hari Guru, Guru Bidara Mari Juliana. Membentuk akhlak, membina karakter dan mencorakkan masa depan. Semoga seluruh warga pendidik terus diberikan kesihatan, kekuatan dan keberkatan dalam melaksanakan amanah yang mulia ini. Kerana dengan limpah kurnianya, kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk menyambut sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan tahun 2026. Doakan kesejahteraan cikgu-cikgu saya, khasnya sama ada yang baru menjadi guru, juga yang hampir menamatkan perkhidmatan, semoga terus dirahmati Allah. Bahawasanya kami Waalaikumsalam. Apakah perasaan cikgu bagi sambutan Hari Guru buat kali terakhir cikgu sebelum bersara? Baik, terima kasih Eliana kerana sudi menemu ramah cikgu. Terima kasih juga kepada TV PSS kerana aktiflah dalam melaksanakan tugas sepanjang program-program sekolah yang diadakan. Okey, untuk pengetahuan Eliana, sudah semestinya lah cikgu rasa terharu dengan sambutan Hari Guru ya pada tahun ini kerana cikgu akan bersara pada tahun ini dan ini merupakan sambutan Hari Guru terakhir cikgu lah setelah cikgu melalui 34 kali bermaksud 34 tahun dah cikgu berada dalam perkhidmatan perguruan. Ini satu perkara yang memang teruja dekat cikgu. Tambahan pula pada tahun ini cikgu dah nak bersara dan sambutan kali ini cikgu rasa walaupun simple, nampak ringkas, namun ia memberi satu pengalaman, satu perasaan yang sangat teruja lah kepada diri cikgu. Kerana mungkin selepas ini cikgu dah tak akan dapat melalui lagi suasana sebegini bersama dengan rakan-rakan guru yang lain. Cuma cikgu harapkan pastinya cikgu harapkan pada rakan-rakan guru dan SK Krubong khasnya akan terus maju jaya dalam apa sahaja bidang yang diceburi oleh murid-murid, oleh guru-guru dan menjadikan nama SK Krubong lebih harum dan terkenal. Jadi itu sajalah. Pasti cikgu akan sedih. Terima kasih cikgu. Terharu sangat. Terima kasih. Terima kasih cikgu atas perkongsian itu tadi. Baik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya soalan kepada cikgu? Boleh, silakan. Apakah perasaan cikgu dapat anugerah pada hari ini? Okey. Sebenarnya anugerah ini saya dedikasikan buat guru-guru saya dan semua pendidik di sekolah ini. Sebenar sambutan Hari Guru peringkat SK Krubong pada tahun ini. Tapi alhamdulillah
anak-anak murid saya dan juga semua ibu bapa, saya nak ucapkan terima kasih kerana guru besar juga dipilih untuk menerima anugerah. Sampai 3 anugerah saya terima, iaitu guru paling popular, guru serba boleh dan juga guru penyayang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak murid dan juga terima kasih kepada ibu bapa yang membantu anak murid untuk memilih guru-guru yang serba boleh dan segalanya lah yang dapat membantu pengurusan di sekolah ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ego atas perkongsian tadi. Selamat Hari Guru cikgu. Terima kasih. Saja daripada kami Lensa Keris sempena sambutan Hari Guru pada tahun 2026 ini. Saya Nur Elena binti Razali. Saya Nur Kalisha binti Razlan. Dan saya Nurana Marwiti Khairuddin. Sekian, terima kasih.